Awal musim, rilis jadual Liga dah lah lambat. Pertengahan musim, suka-suka hati tukar tarikh match. Janji dah dapat persetujuan kedua-dua tim. Fans yang dah plan awal-awal, dah spend duit untuk away days, terkontang-kanting, tanggung kerugian sendiri. Awal-awal musim, sembang pasal financial fair play. Kononnya, pasukan kena ada sumber kewangan yang kukuh. Baru boleh register join tournament Liga Bola Sepak paling profesional dalam Malaysia. Tak sampai separuh season, dah dengar cerita ada player tak dapat gaji. Ada tu management sendiri pun tak dapat gaji. So, sembang atas kertas dalam sistem dia lah pasal financial fair play tu. Hakikatnya, tak jadi seperti yang diharapkan. Dalam Liga ni, performance team dah tak penting. Yang penting, ada sumber kewangan yang kukuh. Itulah yang menjadi faktor dia boleh stay dalam Liga tu ke tak. Sebab kalau main teruk macam mana sekalipun, duduklah dekat bottom Liga sekalipun, tak akan diturunkan, tak ada relegation. Yang akan membuatkan tim tu relegation disebabkan masalah management sendiri, terutamanya masalah kewangan. Dah pakai VAR pun, still ada lagi banyak isu pengadil buat keputusan yang kontroversi dan tak konsisten. Dah lah pengadil buat keputusan kontroversi, boleh pula lepas habis match tarik balik keputusan kontroversi, katanya disebabkan kekhilafan pengadil. Kalau tarik balik keputusan red card, mungkin biasalah. Dekat liga-liga luar negara pun kita biasa dengar keputusan red card ditarik balik. Tapi ini keputusan yellow card pun boleh tarik balik. Silap-silap hari bulan nanti, keputusan match skor tu boleh dipinda pula. Kiranya keputusan pengadil tak mutamat dalam matchnya, boleh ditukar selepas habis match. Kes 7 player warisan revolusi. 3 player dekat tim Selatan, 1 player dekat tim Borneo. FIFA, AFC, CAS semua buat keputusan yang mengatakan 7 player ni terlibat dengan kes pemalsuan dokumen. Tak layak untuk mewakili negara bermain dengan pasukan kebangsaan. Tapi satu pengelola bola sepak ni announce semua player ni adalah player tempatan dan dah follow peraturan pertandingan liga. Diorang dah diregister based on IC yang diberikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Bab IC ni kita dah tak boleh nafikan lah. Dia punya serius tu sampai bawa ke Parlimen. Ada seorang datuk ni cakap 7 player ni mematuhi 3 rukun ditetapkan dalam perkara 19 Perlembagaan Persekutuan, iaitu tempoh bermastautin, berkelakuan baik dan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bahasa Melayu. Datuk Seri ni juga cakap dia gunakan Seksyen 20/1/E jadual kedua bahagian 3 Perlembagaan yang bagi kuasa budi bicara kepada menteri untuk anggap permohonan memenuhi tempoh bermastautin walaupun baru sehari je berada di dalam negara. So basically kerakyatan 7 player revolusi ni sah untuk negara tu. Cuma tak cukup syarat FIFA untuk bermain dengan pasukan kebangsaan. Bila ada orang cakap liga ni liga jenaka, ada pula yang marah. Kena ingat satu benda je, bola sepak ni takkan hidup kalau tak ada fans dia. Jangan sampai bola sepak ni jadi batu loncatan orang politik untuk bina karier politik dia macam dulu-dulu. Apa-apa pun, baik, buruk, teruk macam mana pun bola sepak negara kita ni, kita kena still support Daripada sibuk cari buruk kelab persatuan orang lain, baik kita check balik persatuan bola sepak dekat tempat kita sendiri. Betul ke tak betul persatuan dia tu? Kalau asas pun tak betul, tak kukuh, apatah lagi nanti yang duduk dekat atas tu. Kita renung-renungkan bersama. Selamat beramal, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.